Kita nak yak apa tu? Nak kata nak cari orang rok blokir dia payah. 100%, 20%. Buah ke 10 yang ulama tak. Orang ngaji boleh 10. Dah tak ada. Kalau orang ke zaman hendak minat semua nak ngapa semua. Mari orang ngaji pondok ni lama tak? Lama lagi orang ngaji lama lagi. Tapi orang apa nak boleh? Orang apa nak boleh? Setengah orang nak penggati ya. Penggati sepuluh kok dah kapung, kok penggati ustaz dah kapung tu. Penggati email dah kapung tu. Boleh tengok. Okey. Boleh tengok apa kata tak kapung ah. Apa orang ya? Boleh orang boleh tak? Kok ngaji pondok. Agak-agak nak boleh ganti. Yang ngaji pondok ramai. Agak-agak nak boleh ganti. Apa gitu? Apa orang ya? Tak boleh buah 5 orang. Banyak lah tiap kapung lah ni 5 orang gitu. Hak dah 5 orang tu tak apa lagi. Hak tak ambah apa? Tak ada seorang sebut. Ada? Tak ada seorang sebut lah kapung tu. Nak pengganti tak? Kena upah guru-guru orang mari ngaji dalam masjid. Mari ngaji pula. Mari ngajar dalam masjid hari Jumaat. Sebab apa? Ahli kapung tak ada boleh ngajar. Ada lah ni. Banyak kapung kat tu.